Setiap tahun bila dividen diumumkan, ramai rasa lega tengok duit aku bertambah. Tapi jarang yang tanya nilai sebenar bertambah ke atau berkurang. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Cuba tengok balik 10 tahun lepas. RM RM10 tu boleh beli lauk penuh meja. Ayam, sayur, air semua lengkap. Hari ini RM10 tu cuma untuk beli nasi bungkus. Itu bukti jelas nilai duit makin jatuh. Ramai orang dah sedar perkara ini, tapi masih sayang nak ubah. Masih tunggu dividen ESB, tabung haji setiap tahun dengan harapan duit mereka makin banyak. Padahal angka memang naik, tapi kuasa beli makin lemah. Simpan duit memang penting, tapi kalau simpan duit semata-mata tanpa lindung nilai, kita sebenarnya rugi dalam diam. Emas ni bukan untuk kaya cepat, tapi untuk elakkan miskin perlahan-lahan. Sebab setiap kali inflasi naik, emas ikut naik. Duit pula makin susut nilainya. Dividen boleh naik turun, tapi emas kekal bernilai. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja rujuk pin video saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa di next video.